Bagus. Memang saya suka lah program macam ni sebab tu bila ada rekonsili saya tengok kos dia rendah tu yang berani masuk tu. Saya Muhammad Zamzuri, asal saya daripada Kelantan, umur 36 tahun. Kerjaan saya kerja kilang lah buat masa ni. Buat masa ni anak saya saja yang masuk rekonsili. Kalau tak salah saya lah April 2023. Sebenarnya saya ada ambil juga daripada tempat lain. Jadi masa tu anak saya belum lahir. So bila dia nak lahir tu saya carilah satu alternatif yang boleh cover baby kan. Saya cari-cari, saya jumpa rekonsili boleh cover baby. So saya masuk rekonsili lah. Okey, total kos dia yang sebetulnya RM0 lah. Kenapa? Kerana dia masuk hospital kerajaan. Jadi waktu tu ada keluarga saya ada kematian lah dekat kampung belah isteri. So bila kami balik, anak saya demam panas, kami hantar hospital terdekat. Hospital paling dekat cuma hospital Jerantuk sahaja. Dalam 9 hari jugalah. So jadi bila nak keluar, kerani hospital tu tanyalah kalau ada yang kerja kerajaan atau macam mana. Waktu tu isteri saya baru kerja kerajaan. Kami kena, jadi tak ada isu apa-apa waktu tu. Sejujurnya saya cakap waktu saya nak claim tu ada masalah sikit lah. Okay, reject saya punya claim sebab kami tak ada bil. Saya kata tak ada lah, bil kami kosong. Nasib baik rekonsili ada kontak saya, dia tolonglah selesaikan isu claim yang kami ada benefit RM100 benefit allowance tu. Ya, Panel Hospital kat Kuantan. Waktu tu sebab saya tak familiar dengan Pahang, pada website tu, so ada Panel Hospital tu, so saya ke sana lah. Sebab saya ada dua pengalaman. Okey, untuk hospital kerajaan ni macam biasalah, kemasukan dia memang susah sikit prosedur dia, walaupun kita orang walk in ke apa ke memang kita tahulah prosedur dia susah. Untuk hospital swasta ni, hospital tu okey, dia layanan dia okey, kemasukan kami sangat mudah, cuma kami perlu sediakan RM300 dan waktu keluar tu pun sangat mudah. So dalam 2 minggu atau 3 minggu ni kami dapat balik dah deposit kami yang RM300 tu. Kali kedua tak ada lah sebab family saya yang lain ada pakai juga, jadi dia dah pernah ada pengalaman. So bagus. Memang saya suka lah program macam ni sebab sebelum wujud rekonsili kita tak ada alternatif lain kan. So agak mahal lah untuk macam kami yang kerja tak berapa nak tinggi pendapatan ni, kos dah akan mahal. So bila ada rekonsili saya tengok kos dia rendah tu yang berani masuk tu. Sangat berbaloi lah. Kos bulanan yang rendah. Saya dah cadangkan dan memang ramai yang berminat, cuma halangan dia sebab rekonsili ada minta first payment tu kan, itu agak halangan sikit lah untuk kami. Saya tengok rekonsili ada bagus, dia ada buat satu bayaran bulanan dia dah rendahkan bayaran bulanan tu. Cuma yang saya nak komen sikit prosedur untuk hospital kerajaan. Yang tu saya tak nampak ada satu prosedur yang, sedangkan kita tahu hospital kerajaan memang tak sempat nak inform pun. Tiba-tiba dah masuk wad. Cuma dekat website tu kalau daripada segi penambahbaikan saya rasa kena ada tambah claim punya fill form. Form untuk claim tak ada kat situ. Rekonsili mantap. WeKongsi